Baiklah cikgu-cikgu, untuk video kali ini saya akan tunjuk kepada cikgu-cikgu bagaimana cara untuk membuat pengaturcaraan bagi training match kita. Baik, cikgu-cikgu pergi kepada join the match macam biasa. Tekan button start. Okey, cikgu boleh ambil masa untuk baca dulu misi-misi yang diberikan. Dan secara automatik masa akan bermula. Diingatkan cikgu-cikgu, ini adalah tempat latihan simulasi untuk pelajar-pelajar. Jadi kita boleh lihat di sini, misi kita adalah untuk menggerakkan kapal angkasa sehingga sampai pulang ke bumi semula. Namun ada checkpoint-checkpoint yang perlu kapal angkasa kita lalui. Yang pertama pergi ke bulan, kedua ke Saturn, daripada Saturn ke Mars, Mars ke Neptune, daripada Neptune pulang ke bumi ataupun Earth. Baik. Untuk bahagian pengaturcaraan, cikgu-cikgu boleh rujuk di bahagian ikon yang bertanda soal warna hijau ni. Okey, di sini menunjukkan example blok coding kita boleh gunakan dan aircraft control guide. Okey, untuk makluman cikgu, simulasi ini adalah daripada robot minibot yang akan digunakan sewaktu pertandingan fizikal nanti. Untuk robot minibot, arahan dia sangat mudah. Untuk tayar belah kanan merujuk kepada motor MA, manakala tayar sebelah kiri left wheel merujuk kepada motor MB. Dan kita ada go forward, go backward dan juga speed control untuk aircraft control guide. Dan kita boleh lihat di sini basic setting, bagaimana permulaan untuk menggerakkan robot kita, cara menggerakkan robot untuk satu blok ataupun aircraft kita, cara untuk berpusing 90 darjah ke kiri dan cara untuk berpusing 90 darjah ke kanan. Dan diingatkan, ini hanyalah rujukan cikgu-cikgu dan boleh ubah melalui speed control ataupun masa yang akan kita tentukan. Okay, baik, kita pergi kepada bahagian workspace. Cikgu tekan dekat bahagian event dan tarik drag event when started dan lepaskan. Okay, cikgu boleh besarkan sedikit. Okay, when started, kemudian pergi ke ASCO 9-in-1 shield. Cikgu ambil set motor MA pins 243, kemudian set motor MB pins 576. Untuk bahagian ini, jika cikgu rujuk kepada aircraft control guide, dia adalah basic setting, yang mana untuk setiap permulaan pergerakan perlu meletakkan 3 blok coding ini dan tidak perlu ubah apa-apa. Baik, cuba kita lihat dalam simulasi. Kapal angkasa kita perlu bergerak ke bulan untuk checkpoint yang pertama. Maka dia perlu bergerak sejauh 2 blok dan kemudian pusing ke kanan 90 darjah dan bergerak 1 blok ke hadapan untuk sampai ke checkpoint yang pertama. Jadi kita cuba untuk menggerakkan motor. Kita ambil 2 blok ini dan ubah set motor MA kepada MB untuk menggerakkan kedua-dua tayar. Direction forward kedua-duanya, speed yang sama, dan untuk menentukan sejauh mana pergerakan robot kita ataupun kapal angkasa kita, dia ditentukan oleh masa. Jika kita boleh lihat di sini, masa ada di bahagian control. Di bahagian control, wait 1 second. Secara umumnya, wait 1 second, direction forward, pergerakan ke depan, dan speed 100 untuk kedua-dua motor. Maka secara umumnya kapal angkasa kita akan bergerak secara 1 blok ke hadapan. Namun cikgu boleh ubah masa, katakanlah tak sampai ataupun melebihi 1 blok, cikgu boleh ubah 0.8 ataupun 2 seconds, 3 seconds, bergantung kepada simulasi yang akan dijalankan nanti. Okey, katakanlah untuk simulation, kita lihat balik, kapal angkasa perlu bergerak sejauh 2 blok. So, kita letak 2 second, kemudian dia perlu berpusing 90 darjah ke kanan. Okey, kita lihat balik dekat bahagian aircraft control guide.
bergerak ataupun berpusing 90 darjah ke kanan. Motor MA direction backward, manakala motor MB direction forward, dan masa 0.5 saat. So, kita ambil lagi blok ini dekat bahagian ASCO Night Machine. Jangan lupa ubah motor MB dan mengikut rujukan tadi, direction MA adalah backward, dan kita letak masa 0.5 saat. Kemudian selepas berpusing, kapal angkasa kita perlu bergerak sejauh satu blok lagi. So kita ambil blok yang sama, MA, jangan lupa tukar kepada MB, dan di bahagian masa kita ambil 1 second. Kemudian jangan lupa pastikan robot kita berhenti. Sebaik-baiknya berhenti di setiap checkpoint. Okey, jadi ini adalah coding kita yang berdasarkan simulasi yang kita akan lakukan. Kapal angkasa kita akan bergerak sejauh 2 blok ke hadapan, berpusing 90 darjah dan bergerak ke hadapan 1 blok untuk sampai ke bulan. Okay, bila dah selesai, bila dah selesai, kita boleh tekan button start dekat bahagian bawah kanan. Dan dia akan memulakan simulasi. Kapal angkasa kita bergerak 2 blok, berpusing ke kanan 90 darjah dan bergerak ke hadapan 1 blok. Dan kapal angkasa kita sampai ke checkpoint yang pertama. Yang kita lihat di sini, checkpoint pertama ditanda dengan warna hijau, right click. Jadi cikgu-cikgu boleh ajar kepada pelajar-pelajar bagaimana cara untuk bergerak ke checkpoint-checkpoint yang seterusnya dan menamatkan misi kita sampai ke bumi. Itu saja, sekian, terima kasih.